Kacau. Last kali letak tauge. Ini rozet hancur kat tepi. Okay. Kacau cepat-cepat, lepas tu patut kita siap lah. Okey, siap. Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak share resepi kuotiao goreng. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali, ini antara bahan-bahan dia, kita ambil kucai. Banyak tu. Daripada sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita basuh kucai dengan udang. Dalam kuotiao ni Rozet letak udang baru rasa sedikit. Untuk udang ni Rozet buang dia punya kulit. Kat bahagian ekor Rozet tinggalkan. Picit sekali je. Belah bahagian belakang ni sikit je. Buang dia punya urat. Okay. Sekali lagi. Bahagian kulit ni, bahagian ekor biarkan, picit kepala, belah sikit bahagian belakang. Nak buang urat hitam ni. Kuotiao goreng ni untuk minum petang sangat sesuai. Okey, jom kita basuh. Ini kucai segar dari kebun. Selawat. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom sahabat Rozet kenalkan bahan-bahannya. Dekat sini ada kuotiao, udang, tauge, kucai, bawang putih, cili kering kisar, telur, kicap pekat, sos tiram, kicap lemak manis, sos tomato, sos cili. Dekat sini ada cube pati ayam, garam sikit, gula sikit, perasa sikit. Itu saja. Mula-mula sekali, bawang putih ni kita tumbuk. Untuk nak buat kuotiao goreng, mi goreng pakai bawang putih banyak-banyak. Memang sedap. Kita tumbuk kat belakang. Okey, cun. Lepas tu Rozet nak hiris kucai. Ukuran dia 1 inci macam tu. Okey, cun. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih yang kita tumbuk. Okey, bila letak bawang putih ni, biar dia sampai naik bau. Bawang putih ni kena jaga sebabnya dia cepat garing. Dia dah garing macam ni, letak cili kering. Okey. Omes. Masukkan air sikit. Bila api naik atas tu, kuotiao jadi sedap sebab ada hangit-hangit dia tu. Okey. Okey, cili dah masak. Masukkan sos-sos ni. Sos cili, sos tomato, kicap lemak manis, sos tiram. Okey, ini dulu. Kacau-kacau. Rozet nak bagi dia basah-basah sikit, tambah air. Okey, bagi mendidih tau. Kasih mendidih dulu. Dah mendidih cantik, masukkan bahan-bahan perasa. Kalau nak kuotiao ni cantik berkilat, minyak kena lebih sikit. Lepas tu api kena besar. Tadi Rozet tak letak kicap pekat. Sekejap lagi lepas letak kuotiao baru letak kicap pekat. Masukkan udang. Udang ni sekejap je tau. Dah mendidih, masukkan kuotiao.
Okey. Rozet terus letak kucai. Tauge letak separuh dulu. Nak bagi warna dia cantik. Kicap pekat. Manja-manja macam tu je. Okey. Kacau. Sampailah semua kena. Kalau macam ni, warna dia merah lagi kan? Pada rozet kurang cantik. Rozet letak kicap pekat sikit lagi. Okey. Bila letak kicap, warna dah gelap cantik dah tu. Kuih tiaw goreng. Tapi tak siap lagi. Pecahkan sebiji telur. Bismillahirrahmanirrahim kat tepi. Sebiji je. Last kali letak tauge. Ini rozet hancur kat tepi. Okay. Kacau cepat-cepat, lepas tu patut kita siap lah. Alhamdulillah, kuih tiaw goreng siap. Sedia untuk dihidangkan. Cepat je. Okey lagi. Okey, siap. Jangan tunggu lama-lama. Dah boleh angkat. Plating. Limau nipis. Siap, sedia untuk dimakan. Jemput makan sahabat. Tadi goreng banyak, separuh dah masuk dalam rumah. Ini kita ambil sikit untuk tunjuk kat sahabat. Okey. Kita bersenang dah tadi kan? Ambil lagi. Sebab tak ada senduk dah nak cedok. Okey. Bismillah. Jemput makan. Kalau Rozet buat kuih goreng ni memang resepi dia. Rozet kena bagi cameraman rasa. Jatuh. Itu tanpa perahan limau. Letak limau lagi kik. Cameraman sini. Rasa satu. Ini cameraman dua-dua kena rasa. Tak panas, serius sedap. Ya. Betul Sedap, betul-betul. Nak lagi? Nak lagi? Boleh. Alamak, dah tak ada senduk dah nak ni. Tak apa. Okey. Rozet suka letak udang. Rozet kalau tetamu datang, nak cepat buat juga ni. Kuih goreng, mi goreng. Laju betul Rozet makan. Mat Rozet betul-betul kat sini lah. Minta maaf tau kalau sahabat dengar betul-betul kunyah sebab Rozet terlupa nak buka mic dekat sini. Sebab kalau mic jauh, kuranglah bunyi kunyah tu sebab dia betul-betul dekat bawah mulut. Minta maaf ya. Bye.